kemuliaan pada orang yang buat dakwah. Okay. Bagus, alhamdulillah. Sebenarnya poin yang nak tekan dalam ayat ni adalah kan, Allah kata kamu adalah khaira ummah, khaira ummah, sebaik-baik umat, ataupun sebaik-baik orang, ataupun semulia-mulia orang. Kalau apa? Kalau amar ma'ruf nahi munkar, atau secara umumnya dakwah lah. Maknanya mulianya kita sebab apa? Dakwah tu sendiri. Maknanya tanpa dakwah hinalah kita. So muhasabahnya sejauh mana kita rasa mulia dengan dakwah. Sejauh mana kita rasa mulia dengan dakwah. Sejauh mana kita rasa bangga dengan dakwah, proud dengan dakwah, atau proud menjadi da'i. Ataukah sebaliknya, na'udzubillah, kita rasa malu kita seorang da'i. Kita tend to menyembunyikan identiti kita di kalangan keluarga dan di kalangan rakan-rakan kita yang adalah da'i. Atau kita proud menjadi da'i, kita rasa mulia. Ataupun kita rasa terpaksa kita jadi da'i, terpaksa buat dakwah. Orang yang mulia contohnya menjadi pengawas contohnya di sekolah kan. Oh, pengawas pakai baju biru kan. Pakai badge besar kan. Kalau diisi dulu anak sekolah besar, songkok hijau kan. Bangga kan. Bila orang tu mulia menjadi seorang pengawas contohnya, dia buat tugas pengawas tu dengan terpaksa, dengan sukarela, dengan sungguh passionate. Dengan sungguh sukarela dan sangat semangat kan. Tanpa cikgu suruh pun dia dah buat dah. Cik. Tanpa cikgu suruh dia dah pergi jaga gate, pergi tengok siapa buang sampah. Sebab dia rasa mulia dia pengawas tu. So, muhasabahnya, kita rasa tak kita sebagai da'i yang membuat dakwah, yang mengucapkan kalimah syahadah 9 kali sehari, kita mengaku kita adalah saksi, kita rasa mulia tak kita adalah saksi dan da'i atau da'i? Kalau kita masih perlu disuruh untuk buat dakwah, kalaulah kita masih rasa terpaksa untuk buat dakwah, maknanya itu tanda yang jelas kita tak rasa mulia pun dengan dakwah. Itu tanda yang jelas kita tak rasa appreciate, kita tak rasa proud pun dengan kita sendiri da'i. Betul tak? Sebab dalam analogi pengawas tadi, kalau kita rasa mulia, rasa hebat, rasa passionate ini, kita akan automatically buat dakwah tanpa orang suruh pun. Dakwah tu akan macam benda tu akan, kata orang, mengalir dalam kita punya badan, dan benda tu akan kita buat 24 jam walaupun kita kat UK atau balik rumah, walaupun kita di universiti atau kita balik kampung di rumah kita kan. Ada orang, dan banyak orang anak rasa di UK semangat tajwid orang semua kan, tapi balik rumah apa dia buat? Dia cuti kan. Balik rumah duduk lepak kat rumah, mak masak sedap-sedap, surau pun tak pergi, ataupun pergi tak pergi. Budak-budak surau yang baik-baik tu tak rasa pun nak tajwid, ataupun adik-beradik kita tak rasa pun nak tarik mereka ke arah kebaikan. Sejauh mana kita rasa dakwah tu adalah hidup kita. Maknanya bukan hidup di UK saja, tapi hidup kita keseluruhan. Maknanya kita dengan adik-beradik kita, kita dengan mak ayah kita, kita dengan jiran-jiran kita, kita dengan ahli surau kita. Kita buat tak dakwah? Sepatutnya benda tu never stop, walaupun kita di UK ataupun di Malaysia.